Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Untuk memahami lebih mendalam tentang topik ini, jom kita ikuti kisah tentang Encik Imran. Encik Imran merupakan pesakit lelah yang kronik. Selepas batuk selama beberapa hari, beliau dikejarkan ke hospital akibat lelah yang teruk. Selamat pagi, Encik. Macam mana keadaan Encik hari ini? Selamat pagi, Cik. Saya masih berasa tidak sihat. Kalau begitu, saya akan ajarkan kepada Encik cara menggunakan alat senaman paru-paru. Bagaimana alat ini dapat membantu saya? Alat ini dapat membantu menguatkan otot-otot pernafasan dan meningkatkan kapasiti paru-paru. Apabila nafas ditarik menggunakan alat ini, oksigen akan masuk ke dalam badan dan bergerak ke paru-paru. Di dalam paru-paru, pertukaran gas akan berlaku. Oksigen yang mempunyai kepekatan lebih tinggi di alveolus akan meresap masuk ke salur darah. Manakala, karbon dioksida yang mempunyai kepekatan lebih tinggi di salur darah akan meresap ke alveolus. Dengan bantuan alat ini, udara akan masuk ke setiap bahagian paru-paru, termasuk bahagian yang biasanya tidak digunakan semasa pernafasan biasa. Selain itu, otot pernafasan seperti diafragma dan otot dada akan menjadi lebih kuat, sekaligus meningkatkan proses menarik dan menghembus nafas. Oh, barulah saya faham. Terima kasih, Cik. Saya akan pastikan saya menggunakan alat ini setiap hari. Sama-sama, Encik Imran. Semoga Encik cepat sembuh.